Okey, video ni khas kepada siapa yang bekerja kaki tangan kerajaan. Korang kena tahu sebenarnya banyak gila benefit kalau orang kerja government ni apply loan perumahan. First kali, yang paling best adalah you punya interest rate dia tetap dan rendah. Sebab kalau nak di-compare, kalau orang apply SJKP ataupun apply 100% loan ni, dia punya profit rate dia boleh lebih daripada 5%. Dan tak tetap, maksudnya kalau OPR naik, dia akan naik lagi. Tapi kalau you kerja government servant ataupun kaki tangan kerajaan, 4% tu adalah flat rate. Memang semua orang akan dapat 4% sahaja. Yang kedua adalah you boleh dapat 100% loan. Sebab bila kerja government saja, kalau tak pernah guna loan LPPSA, you boleh gunakan loan tu max 100% dan tak payah nak bayar 10% deposit. Dan loan perumahan kalau bekerja kerajaan ni, dia boleh 35 tahun sampai 90 tahun. Berlaku apa-apa, contoh kematian ke ataupun cacat kekal ke, loan perumahan tu dia tak akan tukar kepada nama orang lain. Insurans sendiri yang akan bayar. Maksudnya loan tu akan terus habis dekat situ saja. LPPSA ataupun Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam, dia memang khas untuk loan kaki tangan kerajaan sahaja. So loan LPPSA ni dia boleh guna untuk rumah jenis macam mana? Pertama sekali adalah rumah subsale lah. Rumah subsale ni dalam erti kata lain rumah second hand. Dulu dah pernah ada owner duduk and dia nak jual. So you beli rumah tu, apply untuk LPPSA punya loan. Kedua adalah loan untuk rumah projek. Rumah yang baru disiapkan oleh developer ataupun under construction. Dan yang paling best adalah rumah PPAM. Rumah PPAM ni khas untuk kaki tangan kerajaan sahaja. Makna kata kalau yang duduk situ semuanya kerja government. Dan saya ada satu projek dekat Salak Tinggi Sepang. Projek ni baru sahaja launch. Harga yang memang sangat-sangat baloi sebab dia bawah daripada RM300,000. You all akan dapat rumah almost fully furnished. Booking hanya RM250 sahaja. Loan approve, boleh terus signing SPA. Kalau you first home buyer, memang akan dapat 100% loan. So tak perlu nak readykan 10% deposit. Dan orang yang boleh apply untuk loan LPPSA dan nak beli rumah PPAM ni, gaji bersih dia adalah RM2,700. RM2,700 tu adalah gaji dalam you punya payslip. Okay, so kalau korang berminat dengan projek dekat Salak Tinggi PPAM, khas untuk kaki tangan kerajaan sahaja, ada 3 bilik, 2 bilik air, freehold. Yang penting adalah freehold. Siapa yang berminat boleh klik sahaja link dekat bio saya dan saya akan share detail. So jangan lupa beli rumah dengan saya. Okay.